Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Semalam seorang ahli parlimen DAP daripada Kota Melaka mencadangkan agar darurat diisytiharkan supaya pilihan raya dapat ditangguhkan di Melaka. Saudara dan saudari, darurat berdasarkan Perlembagaan Persekutuan hanya boleh diisytiharkan berikutan 3 perkara, iaitu ketenteraman awam, keselamatan dan kehidupan ekonomi. Darurat tidak boleh diisytiharkan kerana kegagalan pengurusan dan pentadbiran kerajaan madani pada hari ini. Saudara dan saudari, Malaysia sedang berhadapi dengan krisis kegagalan pengurusan dan pentadbiran kerajaan, di mana Perdana Menteri dan menteri yang ada pada hari ini dilihat gagal dan tidak berfungsi. Darurat ekonomi ini dia punya pentafsirannya adalah darurat akibat ekonomi negara terganggu sehingga ke tahap ia boleh meruntuhkan struktur masyarakat. Dan adakah perkara itu berlaku sekarang? Sudah tentu tidak, di mana keadaan ekonomi dalam negara kita sekarang ini terganggu disebabkan oleh kelemahan kerajaan madani. Saudara dan saudari, jika darurat ekonomi boleh diisytiharkan akibat kegagalan pengurusan dan pentadbiran kerajaan, saya yakin dan percaya semua kerajaan selepas ini akan minta untuk isytiharkan darurat jika mereka gagal untuk menguruskan negara. Dan perkara paling utama dan mendesak sekarang ini adalah sidang khas Dewan Rakyat diadakan agar ada semak dan imbang terhadap kerajaan pada hari ini. Bukan darurat. Masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah pihak kerajaan seboleh-bolehnya ingin menutup serapat-rapatnya pintu Dewan Rakyat dan menafikan hak-hak ahli parlimen untuk bertanya dan mendapatkan jawapan berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran kerajaan hari ini, khususnya melibatkan krisis bahan api dan juga tenaga dalam negara kita. So, apakah respon rakyat Malaysia? Nak kena buat darurat ke nak kena buka Dewan Rakyat?